Kenapa saya marah waktu itu? Dan sampai sekarang saya masih marah. Okey. Apa kecederaan yang dialami oleh anak buah saya? Itu yang menyebabkan saya marah. Contohnya macam tengok daripada gambar ni. Okey, kamu boleh nampak sendiri macam mana gambar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Syarul. Okey, di sini saya ingin buat satu video mengulas balik tentang video yang saya telah buat sebelum ni tentang kejadian anak buah saya di keroyok di Lahadatul tu insyaallah sebab video tersebut sudah viral dan pelbagai komen, pelbagai reaksi saya dapat daripada penduduk Lahadatul dan kepada sekitar sinilah, terutama yang berada di daerah tersebut insyaallah. Saya ingin membuat penjelasan video yang saya post tu saya niat bukan untuk provoke ataupun untuk tujukan kepada sesiapa ya, terutama orang awam, tapi niat saya adalah untuk mendapatkan maklumat ataupun pelaku kenapa mereka buat semua ni, dan akhirnya mereka tidak munculkan diri untuk selesaikan benda ni, dan kami sudah sekeluarga telah serahkan kes ni sepenuhnya kepada pihak polis untuk selesaikan. Okey, di sini saya ingin terangkan juga tentang anak buah saya ni. Anak buah saya ni berumur 16 tahun, bersekolah di SMK Sepagaya. Dan ketika hari kejadian, dia telah menghadiri satu program karnival. Jadi selepas daripada program tersebut, kejadiannya berlaku di luar kawasan sekolah. Apapun yang berlaku sebelum itu, yang buat saya marah adalah kenapa dikeroyok. Dan niat mereka membuat semua ni bukannya untuk memukul semata-mata, tapi saya nampak kalau tidak ada yang menyabar, memang benda ni akan jadi satu pembunuhan. Maksudnya mereka memijak, menerajang. Okey, kenapa saya marah waktu itu? Dan sampai sekarang saya masih marah. Okey, apa kecederaan yang dialami oleh anak buah saya? Itu yang menyebabkan saya marah. Contohnya macam tengok daripada gambar ni. Okey, kamu boleh nampak sendiri macam mana gambar ni. Keadaan mata dia, di biji mata ni berlaku pendarahan. Okey, hidung, kecederaan anak buah saya ni teruk, retak hidung, retak pipi dengan bawah mata. Kalau mata yang tak bergerak, boleh buat pembedahan. Nampak teruk tu, pijak tu. Okey, ini baru dapat jadi tunggu dan lihat. Kita bagi kepercayaan kepada pihak polis untuk selesaikan semuanya. Pihak berkuasa. Teruk, sangat teruk kan. Kadang-kadang saya geram tengok kan. Saya ingat ketika anak buah saya dia dalam keadaan mungkin separuh sedara ataupun pengsan kan. Bajunya yang berlumuran darah itu telah dibuka oleh yang memukul ni. Lepas tu diorang tukar dengan baju mereka. Atau saya pun tidak tahu baju ni. Tengok ni baju ni. Ini bajunya. Tiada yang kenal baju ni baju siapa. Kan boleh nampak kan. Itulah. Jadi baju ni sekali anak buah dihantar ke rumah dan ke hospital, itulah pakaian dia. Dan polis sudah ambil baju ni. InsyaAllah polis akan siasat siapa punya baju. InsyaAllah. Cerita yang telah dibuat oleh rakan-rakan di Lahadatul terkeluar banyak cecair gigi patah. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika dia pengsan tu, saya diberitahu mata dia naik ke atas. Bayangkan. Dan kami sedang menunggu keputusan otak juga. Jadi bayangkan, benda ni menyebabkan banyak kesan kepada diri anak buah ni. Itu memang video tersebut sengaja saya viralkan supaya orang luar sedar tentang buli dan perlu ada tindakan cepat dari pihak berkuasa. Sebab ini boleh dikira sebagai kes buli. Okey, dengan keadaan sekarang yang sedang berlaku viral kan. Jadi di sini sebenarnya niat saya itu saja, supaya tertuduh ni tertangkap. Dan alhamdulillah pihak sekolah yang terlibat telah menghubungi saya dan telah berjanji untuk memberikan kerjasama yang penuh. Alhamdulillah, sehingga ada tangkapan. Tapi selebihnya itu biarlah pihak PDRM yang selesaikan. Kami berdoa semoga ada keadilan untuk anak buah ni. Sebab keadaan dia sangat-sangat teruk dikerjakan. Jadi itu memang sangat tersentuh tau. Okey,
yang seterusnya adalah saya berterima kasih kepada pihak kampung yang terlibat. Okay, saya tidak mau sebut nama kampung, tapi ada sahabat saya semalam buat live kan, dia mewakili rasa tanggungjawab tu, sebab dia kata benda ni berlaku dan melibatkan warga kampung dia. Saya tidak mau sebut kampung mana, tapi terima kasih pada Ustaz Rizwan sebab ini sebenarnya adalah bukannya kerja satu kampung, tidak. Ini adalah kerja individu. Okey. Ya, kita tidak adil bagi kita sekiranya ada individu yang terlibat dalam kampung tu, tapi satu kampung kena. Inilah kesan dia apabila akibat nilai estetik rusak susu belanga. Jadi kita tekankan kepada semua, kita cuma mencari pelaku. Kita tidak mau salahkan mana-mana kawasan. Okey. Sebab ialah saya membuatnya untuk pencerahan sebab tidak ada tuduhan kepada semua, dan terima kasih kepada yang terlibat. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan dan adiknya yang telah membantu, terutama adiknya telah meleraikan dan membantu anak buah saya ini, semua warga-warga yang terlibat. Cuma terkesan lah bila ramai orang-orang dewasa di sana yang sekadar melihat tapi tidak membantu. Ini pengajaran untuk kita. Jika berlaku pada lain hari, tolonglah leraikan. Sebab kita ni sebagai orang dewasa ni, sebenarnya satu ya, saya selalu nampak kejadian berlaku depan mata. Bila saya pergi, budak-budak ni akan takut dengan kita. Okay, jadi sekurang-kurangnya leraikan. Jangan terjadinya korban, baru kita akan bertindak. Jadi apapun, terima kasih kepada netizen-netizen. Ramai PM saya yang menyatakan memberikan gambaran perkara tersebut berlaku. Ada juga yang berkongsi maklumat. Terima kasih banyak-banyak. Maksudnya masyarakat pada hari ini masih kuat berpegang kepada kebenaran. Okey, jadi InsyaAllah terima kasih sekali lagi ketua kampung yang terlibat. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf pada semua, dan perkara ini kami serahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk membuat siasatan. Dan memang untuk pengetahuan semua, memang ada tangkapan sudah dibuat, tapi untuk selanjutnya biarlah pihak polis yang selesaikan, insyaAllah. Okay, semoga terjawab semua persoalan. Terima kasih semua yang menonton, dan video ini dapat menjelaskan semuanya. Tidak ada sekolah yang terlibat. Maksudnya benda ni bukan berlaku di dalam kawasan sekolah, berlaku di luar kawasan sekolah. Jadi saya rasa tidak salah saya sebut nama tu kan, untuk menjernihkan keadaan. Dan terima kasih sekali lagi kepada warga sekolah SMK Terusan yang memberi kerjasama yang sepenuhnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih PDRM, anda terbaik. Teruskan, dan kita akan update dari semasa ke semasa perkembangan, insyaAllah. Assalamualaikum.